berdasarkan kes yang laporan yang Nanta pernah keluarkan, ada dakwaan penglibatan pegawai dan sistem yang bocor. Jadi sejauh mana bukti anda kumpul menunjukkan ini masalah individu ataupun sistematik yang ada di Malaysia? Bagi saya sistematik. Okay. Seperti yang saudara Adrian tadi katalah, isu-isu yang kita bincang hari ini bukan baru. 30 tahun 30 tahun. So 30 tahun ni dah berapa kerajaan dah tukar? Berapa menteri KDN, Kesuma, KPDN, you just name lah. Kenapa isu ni dah 30-40 tahun sebenarnya, it's not 30 years, it's 40 years, belum bergerak. Jadi saya haraplah kerajaan Madani ambillah kesempatan untuk sebelumlah mungkin next election tukar, harap-harap tak. Tetapi harap-harap you can reform the system properly supaya Malaysian dengan migrant worker sama-sama boleh win-win, especially our economy. The economy is in trouble. Let's look for a win-win solution. Baik, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, isu pekerja asing tanpa dokumen kembali hangat daripada dakwaan sindiket kota gantian, operasi immigration yang dipersoalkan keberkesanannya sehinggalah kepada pendedahan mengenai kemungkinan kebocoran dalam sistem sendiri. Dan lebih membimbangkan sebenarnya, muncul juga persoalan keselamatan apabila seorang individu yang pernah dihantar pulang atas dakwaan berkait kumpulan militan didakwa boleh kembali ke Malaysia. Dan adakah ini kelemahan sistem atau wujud jaringan lebih besar yang mengawal keseluruhan rantaian ini? Dan hari ini dalam Explain Sikit Kini podcast kita, saya bersama dengan wartawan penyiasatan Malaysia Kini B. Nanta Kumar dan juga aktivis hak penjaga migran dari North South Initiative Adrian Pereira. Baik, terima kasih atas kedua-dua atas kesudian bersama kami di Explain Sikit. Sihat? Sihat. Nanta? Sihat. Boleh Adrian. tahan. Okey, boleh tahan. Okey, kita tahu berkenaan dengan topik ini agak berat sebenarnya dan jarang juga dipersoalkan. Soalan pertama saya nak terus tanyakan kepada saudara Nanta lah. Kita mulakan soalan pertama. Kita mula dengan pendedahan anda yang mana merujuk pada artikel pada 13 Julai 2026 yang bertajuk Sindiket Kota Gantian Pekerja Asing memanipulasi data immigration. Dan apa sebenarnya kota gantian ini dan sebenarnya bagaimana Nanta sindiket ini boleh manipulasi sistem tersebut dan boleh tak kongsikan berkenaan dengan artikel tersebut? Okay. Actually, sindiket kota gantian ni, yang ni satu barulah, perkara barulah. So, bila kerajaan bekuk kota, so dia introduce sistem kota gantian. So, sebenarnya sistem ini, okay, bila katakanlah satu restoran, dia ada pekerja, bila dihantar pulang, after 10 years, dihantar pulang, restoran itu layak untuk ganti. Means, kalau you hantar pulang satu, you dapat ganti. Tapi bila kerajaan buat, dia ada satu syarat. Syaratnya adalah hanya boleh dipakai kepada pekerja yang balik selepas 2023. Okey. Maksudnya, kalau kamu ada pekerja, balik 2020, kamu tak layak. Tapi bila dia balik selepas 2023, kamu layak. So, itu dasar lah. Tapi apa berlaku adalah, bila restoran ini tak dapat kota, dia orang pergi jumpa, adalah pegawai lah kat immigration. So dia orang apa buat? Dia buat dokumen palsu lah. Okey, katakan pekerja ini pergi 2016. Tapi dalam sistem, dia orang tukar kata 2024, 2025. And from there dia dapat gantian lah. So bila agent ni buat, so yang I know lah, yang story baru kalau baca, dalam bulan Januari hingga Jun, dalam 300 restoran, and number dia agak tinggi lah, dalam 6,000 kotak dia orang buat. And satu kotak dia orang charge dalam 2,000. Oh, quite a lot. Yes, betul lah. So that's a system. Okay, lagi satu I kena tambah lah. So yang buat ni adalah agent, yang saya panggil agent ni. Agent ni bukan warga asing ke atau agent yang tak ada. Agent ni adalah stakeholders dalam Kesuma, mungkin kat KDN. Agent adalah stakeholders, means they are the policy makers atau duduk dalam sesi libat urus semua lah. So mereka yang buat ni. And agent ni, unlike counter setting, fly and U-turn, apa-apalah sindiket yang kita break sebelum ni,
Yang ini for me paling susah sebab dia orang operasi lebih 25 tahun. Okey, dah lama dah. Dah lama and tak pernah orang touch gang inilah. Macam they are very secure. Okey, saya nak tanya Nanta, sejauh berapa lama dah buat penyiasatan ni? Sebab kita tahu penyiasatan ini bukan satu perkara yang mudah, dia agak berat dan perlukan masa untuk orang kata nak investigate dan sebagainya. Dan tak berani wartawan-wartawan di luar sana nak lakukan investigation jurnalis macam ni. Jadi selalunya berapa masa lama tu Nanta ambil masa untuk menyiasat? Saya ambil masa panjang jugalah. So first yang I dapat tip lah. Okay, bila kerajaan openly buat kenyataan kami dah beku kotak untuk restoran, tapi kalau bukan saya lah, I think semua boleh nampak restoran baru tetap dibuka juga. And bila kita pergi restoran itu ada pekerja. So soalannya, mana you dapat pekerja? Kan kerajaan dah beku. Sebab restoran ini baru. So no way diorang akan dapat gantian. Means dia kena ambil baru. That's why saya masuk lah. And baru-baru ni I dapat satu lagi info, KDN wilayah ada hantar satu email kepada KDN Immigration Wilayah Persekutuan ada hantar satu email kepada Immigration Putrajaya, katakan yang dokumen yang diorang dapat untuk kotak gantian ini tidak teratur. So that's where I dapat info ini, then I mula siasatan lah. Okey, boleh saya tahu tak siapa sebenarnya pemain utama dalam rantaian ini dan ada sama ada ejen, majikan ataupun orang dalam ataupun ketiga-tiganya sekali terlibat? Ketiga-tiganya. Okey. Ejen ni kebanyakan masa dia adalah yang macam I katalah stakeholders. Okey, ejen ni biasanya macam inilah. So let's say lah restoran, ada satu persatuan, katakanlah persatuan restoran ada dalam 1,000 members. Dia orang ada satu isu. So takkan 1,000 orang ini pergi jumpa menteri atau pegawai. Yang pergi mungkin 3-4. So 3-4 ini at one point dapat good connection atau relation dengan pegawai-pegawai itu. From there start lah all this thing lah. So dia cari loophole apa kau boleh buat. So from there dia panggil, okay, kita tak dapat kota dah beku, kita ada lagi satu style kita buat melalui ini. That's how it's work lah. And of course lah, kalau tak ada bantuan orang dalaman takkan jadilah. Okey, seterusnya mungkin saya terus kepada Adrian. Terima kasih Nanta. Encik Adrian, daripada perspektif NGO pula, kalau terlihat sejauh mana sistem pengambilan pekerja asing hari ini membuka ruang kepada eksploitasi dan akhirnya menyumbang kepada masalah parti di Malaysia? Ya. So kalau kita lihat statistik atau anggaran jumlah pendatang asing tanpa izin di Malaysia, ada anggaran yang konservatif, mungkin 1 juta, dan anggaran yang mungkin lebih tepat kalau kita kiralah dari sudut ekonomi, melihat tenaga kerja di pelbagai industri boleh mencecah 3 juta. So apabila kita melihat definisi parti, memang sangat luas dia punya definisi. So apa yang harus berlaku, kita kena berhati-hati sikit lah, sebab kalau tak, nanti orang ramai ingat semua yang belum ada PAS tu adalah PAS atau visa adalah parti. Ini tidak benar. Okey, nanti saya akan terangkan. So 2 tahun yang lepas saya telah membuat satu kajian lah dengan IUM, is the UN Body for Migration, macam mana pekerja bervisa atau berdaftar boleh menjadi parti. So memang terdapat pelbagai lah, sama ada masalah di dalam tempat kerja, masalah kesihatan. Apabila majikan tidak menyediakan servis-servis atau menyelesaikan masalah mereka, mereka boleh tunggulah 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau masalah dalam tempat kerja tu tak diselesaikan dalam berbulan-bulan, mesti mereka akan meninggalkan tempat itu. Betul. So, tetapi dari sudut pandang rakyat Malaysia, itu adalah salah pekerja migran. Sebenarnya tidak. So, apa yang kita lihat daripada proses penggajian atau recruitment foreign worker, proses tu cukup rumit, cukup bermasalah, mahal, dan itulah saya rasa sistem yang menyebabkan pekerja migran yang berdokumen menjadi parti. Okay. Kalau kita tanya, kalau estimate
berapa ramai sebenarnya yang menggunakan jalan tikus atau menggunakan sindiket-sindiket penyeludupan atau pemerdagangan manusia. Di kalangan NGO kami rasa memang akan kurang daripada 1%. That is our professional opinion. Still in anecdotal evidence, but 1% out of the 3 million, lebih kurang berapa? 30,000. 30,000. So, and that makes sense if you look at kalau kita lihat dalam pusat-pusat tahanan kita, maksimum ada 20,000 at one point of time. So, kalau mereka hantar pulang tiap-tiap hari pun akan mengambil bertahun-tahun untuk to send back 3 million parti. So, I think dari sudut hak asasi manusia juga, migration is a right. Hak untuk bekerja adalah satu hak, tetapi kita sebagai aktivis dan juga kerajaan Malaysia harus memastikan tidak ada there's no corruption in the system, there's no recruitment fees, and unfortunately, like what Nanta said, this whole cycle has been going on for lebih daripada 30 tahun. Yeah. So to fix, untuk memperbaiki satu sistem yang sudah sebati ya. Sudah going on for 30 years will take a long time. Yeah. Okey, kalau kita lihat macam ni Nanta, kita semalam mungkin ada discuss sedikit kan. Ada satu lagi siasatan yang Nanta kata sedang dijalankan mengenai operasi besar-besaran tangkap parti yang diadakan di satu mall di Ibu Negara. Mall tu kita rahsiakan, dan seperti yang dimaklumkan sebelum ini, Nanta menceritakan bahawa selepas serbuan satu hari, esoknya di lokasi yang sama, mall tersebut kembali beroperasi seperti biasa. Dan apa sebenarnya berlaku di sebalik operasi tersebut? Mungkin nanti boleh kongsikan. Okey, ini satu soalan yang bagus lah. Yang ini actually related dengan apa yang saudara Adrian cakap lah. So, isu parti lah. So, kita kena faham. So, isu parti ni, bila diorang datang Malaysia, everyone nak datang Malaysia untuk kerja. Kalau dia ada peluang nak datang legally, memang dia nak. Tapi the system, again, macam saudara, sistem itu ada problem. Dia tak bagi you masuk legally. Dia akan paksa you masuk illegal. Itu aja. So, coming back to the soalan. Kalau I tak silap lah, Sunday atau Monday, ada 3 operasi besar-besaran kat Klang Valley lah. Satu kat KL, satu kat Ceras, satu kat Klang. So, maklumat yang saya dapat lah, dalam 3 operasi ini, and mungkin dalam 3 hingga 4,000 parti ditahan atau actually diperiksa. At least lah. Yeah. Tapi bila I cross check, tak ramai pergi masuk ke depot ke lock up ke, tak ada. Mungkin dalam 500, itu aja. Daripada 2,000 dari 3 hingga 4,000. Okay. So itu first thing. Second, yang mall yang kita cakap tadi lah. So I know that hari itu yang masuk operasi itu, satu mall dia orang masuk sampai bawah, tingkat bawah sampai atas, dia orang pergi operasi, tahan banyak orang. Tapi the very next day, parti yang sama, not new, parti yang sama, kerja di tempat yang sama. The very next day, bukan lagi, not after 1 week, after 2 week, the very next day. Yang ni bukan orang cakap, I personally pergi check. I personally pergi mall tu, I check myself, parti yang sama, kerja di tempat yang sama. So, apa maksud operasi ni? Apa makna? So, itu kita punya soalan lah. So, end of the day, operasi ni, okay, after operasi, dia orang pakai truck, tenaga kerja, timing, and bila ditahan, parti itu kena beri makanan, masuk dalam depot. Duit siapa? Taxpayer money. Yeah. Tapi so my soalan, bila operasi ni tak ada any efficient punya, macam tak ada impact, kenapa nak buat? Selalunya lah kan, kita pernah dengar, kita tak nak bercakap tentang siapa, tapi kita tahu some allocation duit tu diberikan, mungkin sogokan dan sebagainya. Nanta pernah dengar? It's open secret lah. Yeah. Everyone tahu lah. Ya. Lagi kita satu, masih bertapis sebenarnya. Okay, lagi satu I nak tambah. Okay, bila operasi ni, okay, katakanlah parti ini ditahan. So, dimasuk ke depot. Saudara Adrian pun tahulah. So, bila parti ni masuk, parti lah. Not necessary parti. Sometimes yang ada dokumen pun masih turut ditahan. So, masuk ke depot. So, bila dia masuk depot,
immigration tulis surat ke, okay, then ada satu interview lah dengan parti ke warga asing ni. I tak panggil parti lah, I say warga asing lah. So warga asing ni, okay, let's say warga asing ni kata saya dari India, I ada pasport. Okay, second person, saya juga dari India tapi saya tak ada pasport, saya punya pasport my boss pegang. So bila immigration ni tulis surat kepada Embassy India, High Commission ni pegawai dia datang, dia kena confirm, yes, dua ini memang warga dari negara kami lah. After that only dua warga asing ni mungkin dibawa ke mahkamah, dituduh, dipenjara, apa-apa. Let's say immigration India datang, kata satu warga negara saya, satu lagi bukan warga negara saya, and orang individu ni akan jadi stateless sampai bila-bila. Oh, okay. And I know ada satu individu duduk kat Depok Semenyi for 20 years. Lama. 20 years, lama. Kita tak ada solution. Apa paling baik yang kita buat? Kita panggil dia orang, hantar ke border. The very next day dia masuk balik. Oh, masuk balik walaupun dah hantar. Sebab Malaysia is the only place for them untuk kerja. Okay. Why not bagi dia orang kerja? Simple. Kenapa you nak ambil pekerja baru dari, you buat macam-macam sistem lah, sistem inilah, you spend billions of money, you nak cakap Malaysia nak cakap dan Bangladesh lah, Pakistan lah. Instead of that, why not tangkap orang ni, bagi dia proper permit, bagi kerja. We need workers. Semua setuju lah. Why not? Simple. Itu saya punya cadangan lah. And of course lah, operasi tu macam tadi saya kata lah, memang banyak loophole. Okey. Cerita pasal yang tadi kata bagi sahaja, tapi of course lah ramai yang tak bersetuju juga. Nanti makin ramai pula pendatang yang datang nak bekerja dengan kita dengan mendapat legalnya. Simple. Stop bekukan pekerja baru. Yang ada parti buat. Tapi jangan bawa anda artikel lah. Okey. Artikel tu another topik lah. Kita berbalik kepada jawapan yang saudara Nanta berikan. Saya nak teruskan kepada saudara Adrian. Daripada perkongsian yang Nanta kongsikan tadi, saudara Adrian, sebagai NGO, apabila operasi seperti ini dijalankan, siapa sebenarnya yang paling terkesan, sindiket atau pekerja, dan adakah pendekatan ini adil dari sudut hak asasi manusia itu sendiri? Okey, sebenarnya yang paling terkesan adalah ekonomi Malaysia. Apabila kamu mengambil atau menahan pekerja untuk sehari dalam satu syarikat atau kedai ke mana-mana lah, kamu rasa kerugian ekonomi hari itu untuk satu hari itu berapa? Kamu bayangkan setiap operasi beribu-ribu majikan akan hilang tenaga kerja, dan maknanya secara direct mereka akan mengalami kerugian. End of the day, the Malaysian economy is at a loss. So we shouldn't trivialize the issue atau oversimplify the issue as a security issue. It's very complicated. And what happens is, we must not forget that a lot of the jobs today, anak muda Malaysia tak akan buat. Okay, itu satu lagi podcast lain lah untuk hari yang lain. Okay lah, mungkin ada faktor gaji yang rendah, ketidakkeselesaan untuk melakukan kerja-kerja 3D lah, dangerous, difficult and dirty contohnya. So siapa yang nak buat kerja tu? Memang ramai pekerja asing yang sudah biasakan diri. So dari sudut teori ekonomi, apabila pekerja asing atau buruh migran membuat kerja 3D, sepatutnya rakyat Malaysia mengambil pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi nilai. Tetapi sistem pendidikan kita, sistem pekerjaan tidak ada platform tu untuk membawa mereka ke the next stage of life lah. So we must be careful. The more we demonize migrants, ekonomi kita akan sakit dan tak akan berkembang dengan lebih maju lah. So I setuju with saudara Nanta's suggestion. All those di pusat tahanan, they are not criminals. Mereka bukan penjenayah pun. Bagilah mereka bekerja dalam sektor-sektor yang yang warga Malaysia tidak
sudi atau tidak selesa untuk bekerja. We can find a win-win. But in principle, secara dasar, we must decriminalize migration. Tapi kita cerita tentang human right. Tetapi saudara Adrian, kalau kita lihat kemasukan yang ramai-ramai dengan pendatang-pendatang tak kira lah Rohingya ke Bangladesh ke dan sebagainya, akhirnya boleh orang kata menjadikan satu isu pula jenayah dan sebagainya. Itu yang berlaku dekat Malaysia. Jadi apa yang Saudara Adrian boleh komen tentang isu berkenaan dengan jenayah yang berlaku di Malaysia melibatkan imigran? So memang setiap negara ada hak, setiap kerajaan ada hak dan tugas untuk menjaga keselamatan negara. Itu saya setujulah. Tetapi apa yang berlaku sekarang dari segi dia punya operasi, lepas tu jalan-jalan tikus yang tidak dijaga, itu memang kesilapan kita sendiri. Okey, nombor satu. Yang kedua, kalau kita lihat statistik jenayah, memang peratus statistik jenayah buruh migran ke pelarian atau Rohingya sangat terlalu kecil. Itu sudah terbukti. Memang Ketua Polis Negara sudah dan Jabatan Statistik sudah mengeluarkan data-data tersebut. Jadi, saya rasa yang the misconception, kita ada tugas lah. All three of us have the duty to explain to Malaysia it's not true that migrants, refugees, Rohingya people are a cause, major cause. Of course, there will always be a few bad apples lah, like they say. Siapa yang buat jenayah memang harus dibawa ke mahkamah lah. Masalahnya, dan kalau kita lihat bila operasi berlaku, adakah mereka yang ditangkap tu diberi hak untuk dibela secara saksama dan adil? Mana lawyer mana legal aid mereka? So, ada satu flaw dalam kita punya detention process lah, di mana kalau Malaysians kita melakukan jenayah, kita punya remand period lah is 3+4, 3+4. Maximum 2 weeks lah. Untuk non-citizen, it can go up to 28 days. So dalam 28 days tu, it's actually 14+14 lah, okay. Dalam 28 days, apa kamu rasa berlaku dalam tahanan? Sogokan, corruption, exploitation, abuse, kematian dalam tahanan. So kenapa undang-undang atau framework tu membenarkan benda ni berlaku? So saya rasa kita membazir banyak human resource, banyak wang, like Nanta you said right, kena bagi makan lah, bla bla bla. So it's unnecessary waste of time. Apa yang harus berlaku, kita reform the system, reduce the bureaucracy, jangan buat terlalu susah untuk menggaji buruh migran, sebab bila sistem menggaji buruh migran terlalu kompleks, maka berlakulah solution kreatif yang unnecessary dan juga menyalahi undang-undang. Okey, cerita berkenaan dengan solution kreatif dan sebagainya. Saya lagi sambung semula dengan saudara Adrian. Saya nak teruskan dengan saudara Nanta. Berdasarkan kes yang laporan yang Nanta pernah keluarkan, ada dakwaan penglibatan pegawai dan sistem yang bocor. Jadi sejauh mana bukti anda kumpul menunjukkan ini masalah individu ataupun sistematik yang ada di Malaysia? Bagi saya sistematik. Okay. Seperti yang saudara Adrian tadi katalah, isu-isu yang kita bincang hari ini bukan baru. 30 tahun 30 tahun. So 30 tahun ni dah berapa kerajaan dah tukar? Berapa menteri KDN, Kesuma, KPDN, you just name lah. Tapi kenapa sistem itu isu ini masih kita bincang? Sebab the system ada banyak loophole dalam sistem ini. Dia orang boleh buat macam-macam, very creative. Orang yang buat syndicate ni, sometimes I pun wow, something like that lah, very creative. Dia orang boleh, okay, I bagi you satu contoh. Bila counter setting is a big issue kan. Bila airport kata kita buat auto gate lah, sistem baru lah, ada macam-macam lah. And I just nak bagi tahu, pergi check kat airport berapa kali sistem down sekarang. Ada certain flight, certain countries, bila flight itu land kat airport, tiba-tiba sistem boleh down. And bila sistem down, you tak boleh pakai
digital things lah. You kena pakai manual. So all these passenger kena pergi counter. Still boleh buat. So macam mana kerajaan nak handle this thing? Macam mana dia nak make sure tak ada system down? Tak boleh, impossible. And last year I buat satu story ke Pasir Gudang during raya time, cuti lah. So tak ada banyak pegawai. And this particular pegawai masuk dalam server, pergi potong all the server. Kasih system down for 3 days, bagi masuk semua. Oh. Yang ini jetty lah, one of the jetty lah kat Johor. Okay, kat Johor. Okay. Kita buat, ada tangkapan, and until today, kalau I tak silap, pegawai itu tadi tuduh last year. That's why I say system. Isunya bukan kerajaan menteri, it's a system. So apa kita nak buat dengan orang-orang yang melanggar sistem ni? Mungkin ada cadangan. Okey, sebelum kita pergi ke cadangan, saya teruskan kepada saudara Adrian. Berdasarkan kes yang anda pernah kendalikan, saudara Adrian, apa faktor utama yang menyebabkan pekerja sah akhirnya menjadi parti dan menjadikan kos yang tinggi, hutang ejen atau kegagalan sistem? Ini tadi kita berbalik pada sistem juga. Yeah, so if you look at the sudut ekonomi lah, supply and demand. So over the last 40 years lah, 30-40 tahun yang lepas, memang ekonomi Malaysia sangat bergantung kepada tenaga kerja buruh migran. Dan walaupun sistem penggajian atau recruitment lah, we call it recruitment process, is not perfect, masih ada banyak masalah, ramai majikan mengambil kesempatan untuk membina mereka punya profit yang lebih besar lah. So you have forced labour indicators, you have human trafficking. Baru-baru ni Amerika Syarikat telah membuat siasatan, they call it I think 301 lah. Dan juga mereka akan kalau nasib tak baik akan kena tarif. Tetapi dari sudut hak asasi dan UN atau ILO standards, memang you can't have forced labour in your country. We must compete fairly. Kita kena memastikan buruh paksa ni bukan faktor yang mengkayakan negara. Itu adalah satu perkara yang immoral, unethical. Memanglah kita boleh bangga setiap tahun, electronic sector beratus juta profit, plantation beratus juta profit. Kau cuba tengok plantation Malaysia, keadaan rumah, pergi tengok. I was shocked to see the plantation house dalam keadaan yang daif sangat teruk. And then kita bangga dengan kita punya kelapa sawit. Memanglah bukan semua ladang macam tu, tetapi we have seen. So for me the system, we shouldn't be profiteering on the forced labour of migrant workers and also refugees. Okey, baik, kita mungkin berbalik pada cadangan-cadangan. Tadi kita sebut berkenaan dengan RTK, saudara Nanta. Ada tak cadangan supaya kerajaan fokus untuk pemutihan atau legislasi pekerja tanpa dokumen? Pada pandangan saudara Nanta, adakah ini solusi praktikal berbanding pendekatan sedia ada? Kalau kita lihat sebelum ni RTK memang Nanta kata kalau boleh janganlah. So ada tak apa cadangan-cadangan yang terbaik sebenarnya? Kalau saya tak silap, saudara ni kita sudah ada 3 kali, right? 3.0. Sering. It's like dia ada musim lah. Every 2 years dia buat for 3 months RTK. So RTK ni dia ada 2 lah. So kena faham. So RTK ni 2. Yang satu, parti yang ada kat sini, dia boleh bayar denda pulang ke negara asal. Yang tu satu. Anggaran denda berapa? Tak pasti. Adalah. Sekarang RTK yang itu masih ada lah. I think even now 500 lah. Okay. So dia boleh pulang ke negara asal. Yang kedua, parti ini bayar denda, jadi legal pekerja yang ada dokumen lah. Yang ini kedua. So the problem again, bila parti ini nak cari majikan, nak jadi legal, dia pergi counter, cara dia dilayan memang worse. Openly dia minta 8,000, 9,000, 10,000. Bila parti ini tak ada duit, so apa dia buat? Dia masuk balik lah. Masuk balik, dia parti semula. Dia parti semula lah. So this is the problem. And baru last year lah, Malaysia kini ada buat satu story lah pasal RTK, sindiket RTK. And kita buat very small portion, not the big one lah, very small portion yang terlibat dengan pegawai-pegawai immigration di Putrajaya. After that,
SPRM pergi tahan dalam 12 hingga 13 orang. As far I know, SPRM bagi kertas tuduh siasatan kepada AGC, and until today AGC tak tuduh siapa-siapa. Bila I tulis email kepada AGC, boleh tak dapat status terkini, AGC tak nak bagi tahu apa-apa. Pending lah email tu. No, dia tak bagi apa-apa. So dia tak kata kita tuduh, kita NFA, siasat balik. 3 ni lah normally dia punya jawapan, right? So RTK yang pegawai terlibat lah. Masih happy kat Putrajaya lah. Okay, my solution lah. Bila pergi operasi, okay, you pergi operasi satu kedai. Katakan kedai itu ada 10 orang. My suggestion, dia orang parti, right? By on the spot, you denda majikan itu 1,500. That's the standard lah. Okay, untuk 10 orang, 15,000. After denda, you bagi majikan itu satu surat to apply for the 10 workers untuk dapat permit. Simple. Tak perlu ambil pekerja baru. Tak perlulah pergi negara sumber. Kita ada 13 negara sumber, and you should understand, sekarang Middle East tengah war. After the perang habis, all the pekerja from Bangladesh, Pakistan, India, dia pergi Middle East. Gaji akan tinggi sebab dia nak rebuild negara mereka. So kita susah. So kenapa kita nak ambil pekerja baru? Ambil ajalah parti ni. Bagi legalize them, simple. Tapi buat in proper way, not RTK lah. Okay, mungkin cadangan tu. Itu so bila buat operasi, majikan itu dapat surat, majikan itu tak akan pergi agent cari agent. Dia pergi direct dengan pejabat immigration. I dapat letter, saya ada 10 majikan, saya dah perlu pekerja parti, I dah bayar denda, this is the receipt, sekarang I nak apply. Jadi legalize that. Simple. Tapi nak apply bukan mudah, Nanta. No, untuk that's the thing lah. Kerajaan kena mudahkan cara tu lah. So bagi saya, this is one idea lah. So instead pakai agent, buat satu team untuk RTK, dan team itu buat duit berjuta-juta. Buat simple way lah. Buat operasi kan, dapat details, memang confirm parti, terus saman, minta bayar denda, bagi surat, pergi apply. Jadi legal. Okey, mungkin komen saudara Adrian, adakah cara ini perlu dipertimbangkan ataupun lagi menyukarkan atau bagaimana? I mean, kita sering memberi cadangan untuk decriminalize lah, non-criminal, criminalize the process. So it's a win-win. Pekerja dapat sambung bekerja, dan majikan dan ekonomi negara dapat terus membesar atau tanpa berkembang, tanpa halangan-halangan masalah tak ada pekerjaan semualah. Every day, setiap hari tidak ada pekerja adalah satu kerugian untuk ekonomi negara. So apa yang lebih menyeluruh ialah Malaysia harus mengadakan satu comprehensive policy, fixed policy, and maybe a law for foreign workers management. Okay, so or maybe could include everyone lah, all foreigners, yang akan merangkumi pekerjaan, kesihatan, keselamatan, accommodation, dan sebagainya lah, hak trade union ke apa-apa. So we don't have that. Kita tidak ada satu comprehensive policy. Apa yang berlaku sekarang ad hoc lah. Satu hari ad hoc dan flip-flop. What is flip-flop in bahasa? Dia tukar-tukar lah. So ini memang tak sihat untuk ekonomi lah, dan saya rasa saya nak ambil kesempatan lah untuk explain satu benda lah kepada rakyat Malaysia. Memang for a foreign worker, right, apabila mereka datang bekerja, mereka punya dalam minda mereka bekerja. So untuk setiap hari 12 hingga 16 jam mereka sudi bekerja. Saturday, Sunday mereka nak kerja. Public holiday mereka nak kerja. So untuk saya, pendapat saya, biarlah mereka bekerja dalam sektor 3D yang anak-anak muda kita tak sudi atau tak sanggup. Saya rasa kalau gaji naik pun, betul ke anak muda Malaysia nak pergi potong daging pukul 2-3 pagi dekat Pasar Borong? Betul ke anak muda nak pergi dekat sawah padi, sanggup ke dekat panas-panas? Saya rasa anak muda sekarang dah bercita-cita lain.
Ya, ada satu teori tentang jumlah gaji, tetapi saya rasa isu ni lebih besar. So, biarlah buruh migran melakukan kerja-kerja macam tu, jangan criminalize. We can look for a new way of pemutihan lah. Mungkin RTK dulu ada masalah, kita cari proposal baru ya yang lebih selamat dan win-win lah. Dan pada masa yang sama, saya harap anak muda Malaysia dan rakyat Malaysia janganlah dengki kepada buruh asing. Belajarlah daripada mereka macam mana mereka boleh bertahan dalam pelbagai masalah mereka datang sini mereka alami dengan recruitment fee berpuluh ribu, lepas tu kena pau tiap-tiap hari, lepas tu jiran gaduh dengan jiran lah macam-macam. Walau bagaimanapun pelbagai masalah mereka masih berjaya. So daripada dengki dengan memandang mereka dengan negatif, belajar daripada mereka. Itu nasihat saya yang paling ikhlas kepada orang Malaysia. Okey, tetapi itu mungkin pendapat. Ada juga kalau saya baca artikel mengatakan ataupun komen-komen yang mengatakan mereka ini membawa culture mereka dengan orang kata bersepah. Kalau kita lihat kes yang terbaru ni, kes isu Rohingya kan, dengan tempat tinggal yang memang terlalu, orang kata, adalah video yang kita boleh tengok semula nanti, bersepah dan sebagainya. Culture mereka itulah yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia tak suka sebenarnya. Ya. So kita harus ingat semula yang rakyat Malaysia sekarang, kalau kita lihat beratus-ratus tahun yang lalu, kita sendiri adalah migran. Ya, saya tak tahulah saudara Nanta ni generasi keberapa. Saya generasi kedua. Saya membuat public confession, I'm the second generation. Ya, saya punya parent bukan expat, kita cikgu, engineer, tapi kita berjaya. Saya tak adalah dengki buruh migran dari India yang baru datang. Saya akan bantu mereka. Dan juga saya rasa bangsa-bangsa lain lah. Kalau kamu trace kamu punya family tree, I'm sure your datuk dengan moyang bukan daripada tanah air. Yeah. So pergi trace balik. Yang kedua, memang budaya yang baik kita ambil. Culture atau praktis yang tak baik itu kita haruslah ada program-program untuk sama-samalah memahami satu sama lain dan juga memperbaiki kesilapan. Contohnya macam isu kebersihan. Saya boleh tunjuk bawa kamu ke rumah orang Malaysia yang rumah mereka sangat dirty. I can show you now itself if you want. So it's two ways. We must learn together and ambil yang baik, yang keruh tu kita buanglah. Okey, saya nak teruskan dengan saudara Nanta. Kita lihat berhubung dengan kes Mahendra Jungshah. Okey, yang mana artikel tersebut pernah dikeluarkan pada 9 Januari tahun 2026 bertajuk Diusir Bukit Aman pada tahun 2016, kini muncul sebagai ahli perniagaan. Apakah sumber utama yang membawa kepada dakwaan beliau kembali ke Malaysia dan sejauh mana proses verifikasi ini dilakukan sepanjang saudara Nanta membuat liputan ataupun orang kata sebagai wartawan yang sentiasa ke hadapan untuk terus orang kata melihat apakah yang loophole yang berlaku dekat Malaysia ni? Ini satu kes yang menarik lah bagi saya lah. Okey, Jungshah ini dia ni warga Nepal. So 2016 bulan September dia ditahan berkaitan dengan dakwaan lah, ada link dengan terorisme lah, keganasan lah. So dia ditahan untuk 28 hari. After that dia dihantar pulang ke Nepal. So 2016 bagi saya lah, I tak tahu the case, I tak dapat like case tadi tu. Bagi saya dia dihantar pulang maksudnya ada something is wrong lah. That's why dihantar pulang lah, terrorism kan. Tapi the very same year 2016 nombor dia masuk balik Malaysia. Itu antara yang yang yes, saya adalah dia memang dah masuk balik Malaysia 2016 and dia masuk balik pakai visa DP10. So visa DP10 is very interesting. Yang ini biasanya visa DP10 ni kalau untuk faham lah, orang yang foreigner yang kerja CEO, general manager, memang top lah, visa yang paling atas lah. So masuk and dia buat human trafficking from Nepal. Dia kahwin seorang warga asing kat Malaysia.
Dia buat human trafficking lah. So bila kita buat story, kita tanya immigration, kita tanya PDRM, as usual lah, no reply lah. So kita publish the story January. Tapi bulan April, immigration buat satu sidang media kata kita dah tangkap Jung Shah. Okey. Dia terlibat dengan sindiket 100 juta. Oh. Okay? Okey. And the third one is very interesting to me lah. Dia kata kita pantau dia untuk 6 bulan. Tapi Malaysia kini buat story 3 bulan lepas sebelum tu. So I tak tahu lah macam mana dia orang boleh pantau 6 bulan. Tapi bila Malaysia kini tanya, dia orang tak nak cakap anything. Even they can say that, nanti kita tengah pantau dia lah. So don't kasih tahu. Kita akan tangkap dia. Simple. I boleh hold my story. Kan? Tak adalah. And the best part, dia ditahan. Sekarang soalannya, kat mana dia? Sekarang dia mana? Masih kat lokal? Sudah dituduh? Sudah dihantar pulang? Tak ada jawapan lah. Tak ada jawapan. No one nak answer lah. Jadi itulah yang menjadi satu tanda tanya. So this is the classic case. Orang yang pernah ditahan under terrorism, dihantar pulang, boleh masuk balik dalam masa 2 bulan, dapat DP10 visa, 10 years buat syndicate kat sini. Yang ni bukan saya kata, 10 years kat sini, 100 million punya syndicate. Tak ada isu. Macam mana boleh lepas Okay. Okay, So alright. you know lah, from 2016, yalah kita kata, bila biasa orang komen kata, kerajaan ni tak betul lah kerajaan. Dalam 2016 hingga 26 ada 4 kerajaan kalau saya tak silap. 1, 2, 4, 5 lah. Ada, we have 1, 2, 3, 4, 5 prime minister, 5 prime minister. Sama je. So that's why I say problem bukan kerajaan, problem sistem. Okey, mungkin sebelum saya mengakhirikan kata perbincangan atau topik pada hari ini, saya nak tanya juga Nanta, sepanjang menjadi wartawan penyiasatan ini, pernah tak menerima pelbagai bentuk kecaman? Kalau kita lihat pernah diserbu rumah dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan tak? Sebab menjadi wartawan penyiasatan ini bukanlah mudah. Kita terpaksa kadang-kadang mengunci mulut, terpaksa kadang-kadang ada berita yang kita terpaksa, tapi sedangkan benda itu betul. Jadi mungkin boleh tak saudara Nanta kongsikan kepada penonton antara mungkin pernah kecaman ataupun ugutan yang pernah diterima? Okay, yang investigate journalism ini bukan satu benda baru kat Malaysia lah. Apa saya different? Kenapa bagi saya lah, apa saya different? Saya tak risau dengan kerajaan, menteri, ejen, warga asing. My target system, pegawai yang terlibat. That's where all the problems start lah. Bila you pergi target them, diorang memang tak suka. You pergi cakap pasal ejen itu buat duit lah, parti ni buat kerja sini lah, ulun langat dia buat apartment lah, 5 tingkat. Tapi I tak tahu macam mana PBT boleh bagi approval. So itu semua dia okay. Bila you touch the pegawai, that's where the problem start. So itu satulah. Dari segi kecaman, yes, ada satu ghost portal. Almost every week dia tulis pasal saya. Oh, until now? Until now. I buat laporan polis, I buat MC report, portal tu masih sana lah. And ada TikTok account, I tak tahu nama lah, dia ada fake video, dia ada banyak orang lah, ada opposition leader lah, kebanyakan masuk opposition leader video, and video saya ada sana. So itu, ugutan is like weekly basis lah. Like even my latest story yang Syndicate Kota Gantian, one of the agent lah call me, dia kata, Nanta, kalau you nak bagi name list to KDN, go ahead lah. I kenal, dia kata lah, I kenal satu bekas menteri, I boleh settle, no issue. You buat apa, you buat lah. It's like a ugutan lah, indirect way lah, dia buat ugutan lah. Selain tu, ada tak wife ke ataupun anak diganggu ke? Yes lah, bila dia orang serbu rumah saya, memang my wife trauma lah. Trauma sikit lah. Okay. Anak saya pun sikit lah. Tapi dia, I believe lah dia understand me lah. Okay. Alright, mungkin kata-kata terakhir oleh saudara Adrian berkenaan dengan isu ini. Kalau kita tahu berkenaan dengan sistem dan sebagainya, bagaimana kita nak menjadikan satu negara Malaysia ini mempunyai sistem lebih baik. Misalnya, berkenaan dengan isu pendatang asing, illegal dan disillegal ni. Seperti saudara Nanta kata, ada 5 pentadbiran yang dah tukar-tukar dan dan dalam network hak asasi lah manusia. So saya sangat cemburu lah dengan kawan-kawan lain saya yang sedang berjuang
freedom of expression, ada media council. Lepas tu semalam beberapa hari yang lepas ada social worker punya bill lah. So semua reformasi sedang berjalan, termasuk anti-corruption lah. Kecuali foreign workers management. So saya rasa saya cemburu lah. Kenapa isu ni dah 30-40 tahun sebenarnya, it's not 30 years, it's 40 years, belum bergerak. Jadi saya haraplah kerajaan Madani ambillah kesempatan untuk sebelumlah mungkin next election tukar harap-harap tak. Tetapi harap-harap you can reform the system properly supaya Malaysian dengan migrant worker sama-sama boleh win-win, especially our economy. The economy is in trouble, let's look for a win-win solution. Sekarang ramai orang Malaysia cakap, oh tak ada pekerjaan. Betul ke tak ada pekerjaan? Ada, sebenarnya ada. Talent Corp sedang uruskan, all the Kesuma ministries are getting the jobs list ready. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan lupa, it's a globalized world. Kamu kena compete, locally and globally. So hari tu saya pergi ke Universiti Malaya, saya terkejut mereka advertise job untuk nurse dekat Singapore, dekat Middle East. Kamu rasa gaji diorang Malaysia boleh bayar ke? No way, you cannot. Double But the strange thing, advertising in Malaysia. So we have to know that we have to compete globally and keep on blaming, menyalahkan parti itu satu benda yang remeh-temeh lah dan not useful lah. Yeah? Go for the system like Nanta said. Look at the system. And I hope Madani, before something changes, you better fix the system. Okay. I nak add something lah. Okay. Macam I tadi kata lah, the system I boleh tanya balik lah. Okay, dalam kita tengok balik sejarah Malaysia, ada tak Perdana Menteri pernah diturut di penjara? Ada. TPM ada, menteri ada, ketua menteri ke, MB ke, menteri besar, semua ada. Tapi I cari balik, maybe someone, I tak tahu lah, I cari balik, ada tak KSU pernah dituduh di penjara? How about KSN? So ini I cakap sistem. They are very secure, they are very powerful. I tak kata KSU sekarang atau KSN sekarang lah, I cakap overall, in general. Ada tak? Setahu saya tak ada. So why not instead menteri datang parlimen, jawab soalan yang ditulis oleh pegawai-pegawai ni, why not minta KSU atau KSN datang ke parlimen, answer our question. Simple. Itu antara yang dipertikaikan lah. Simple. And for check and balance, Yeah. check and balance, and to ensure no conflict of interest, then you need independent ombudsman people. Sit monitor apa tindak laku atau tugas-tugas di Putrajaya tu, tak kira lah pegawai tinggi, pegawai rendah. An independent ombudsman system mungkin boleh melibatkan some civil society members untuk test, is this right, is this wrong. Kalau semua Putrajaya decide, of course they will say everything is okay, but we need that independent oversight body, which I think all of us can play a role lah. Baik, alright, thank you. Ada apa-apa soalan, ada apa-apa tak jawapan yang nak dikongsikan lagi ataupun kata-kata terakhir, Ananta? Tak ada dah? Okey, saudara? I just hope that Malaysia can have a comprehensive policy for foreign workers, satu undang-undang yang menyeluruh untuk the pengurusan warga asing lah. Apapun dia berbalik kepada sistem yang ada dekat Malaysia. Apapun, terima kasih kepada kedua-dua panel kita atas kesudian bersama kami dalam podcast pada hari ini. Dan kalau kita lihat tentang isu yang jarang dibangkitkan ini, perkara ini sebenarnya jarang dibincangkan seperti yang saya katakan tadi, tetapi apapun, isu ini sebenarnya jelas bukan sekadar soal pekerja asing tanpa dokumen, tetapi melibatkan integriti sistem, penguasaan dan juga keselamatan negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan jika benar wujud sindiket dan kebocoran dalaman, persoalannya bukan lagi apa yang berlaku, tetapi siapa yang sebenarnya mendapat manfaat daripada sistem ini. Dan yang lebih penting, sampai bila ia akan dibiarkan berterusan, 40 tahun, 50 tahun atau 100 tahun akan datang. Baik, itu sahaja daripada saya, Mas Romala, dalam explain sikit kini pada hari ini. Mungkin kita akan ada terus lagi segmen-segmen seterusnya untuk kita nak tahu lagi apakah
sistem seterusnya ini akan lebih berkesan ataupun memberi manfaat kepada rakyat Malaysia especially, dan juga seperti yang tadi saudara Adrian kata, win-win situation kepada orang luar yang bekerja di Malaysia juga. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.